Cahaya Mata Super Series 1 3 hingga 4 hari bulan Mei. So training pada petang ini fokus pada untuk mengekalkan fitness mereka. Lepas tu nak lihat ataupun nak pastikan mereka supaya bersedia dari segi mental dan fizikal sudah tentunya sebelum mereka menghadapi untuk first Super Series lah. Sekarang persediaan saya untuk menjelang Super Series nanti agak baik. Minggu lepas saya ada menyertai satu kejohanan varsity track and field di Stadium Keluang Johor. Kejohanan itu saya jadikan sebagai satu pembuka musim baru dan juga menjadi satu pre-competition game menjelang Super Series nantilah. Persiapan untuk kali ini saya rasa sangat mencabar bagi saya sebab saya rasa coach dah bagi intensity yang tinggi untuk kejohanan yang terdekat ni. So untuk kali ni persiapan saya membuat yang terbaik lah untuk Super Series yang pertama ni. Persiapan saya kali ni saya bersedialah untuk melakukan yang terbaik sebab selama ni pun last year pun saya banyak injury. So kali ni saya rasa saya nak buktikan lah yang saya ni I'm back to give my best. Last 2 minggu ni dah start masuk tapering, dah masuk kepada pace larian waktu kejohanan. Rutin latihan dia biasanya macam taper je. Macam kita buat lebih kepada speed dalam event kita 1005 macam tu, macam saya. So kena buat pace lah untuk setiap lap macam tu. So dia akan buat macam over distance sikit lah bagi badan kita used to dia punya distance macam tu. Untuk last workout kali ni 500 6 kali. So bagi saya untuk workout yang last ni sangat mencabar dan saya dapat timing. So daripada timing yang saya dapat tu dapat meyakinkan diri saya untuk dapat timing dekat Stadium Merdeka lah kali ni. So dari segi sasaran untuk Super Series ni untuk atlet di bawah jagaan saya, sudah tentu saya nak lihat mereka punya prestasi untuk awal musim ni. Memandangkan ini antara kejohanan pembukaan untuk tahun ni di Super Series nanti. So hopefully kesemua atlet di bawah bimbingan saya ni mereka dapat menunjukkan satu prestasi yang baik untuk kita jadikan sebagai indikator ataupun penanda aras bagi pertandingan ataupun untuk kejohanan yang seterusnya. Dan sudah tentu saya ingin melihat dari segi catatan masa dan hopefully ada yang layak untuk kejohanan untuk Sukan C nanti dari segi catatan masa tersebut. Jom semua hadir ke Cahaya Mata Super Series 1 tarikh 3 hingga 4 hari bulan Mei di Stadium Merdeka untuk kali ini. Jumpa di sana.